Kenapa dia nak sangat bumi Palestin? Kerana di situ adanya Masjidil Aqsa. Di situ adanya Masjidil Aqsa. Dan inilah khayalan dan inilah fantasi orang-orang Yahudi yang berhaluan kiri, berfahaman Zionis. Mereka mengatakan mereka merampas bumi Palestin hari ini dan mereka menamakannya sebagai Israel. Kerana mereka nak membina kembali Haikal Sulaiman di atas tapak Masjidil Aqsa. Kerana bagi mereka sejarah sebenar yang dipunyai oleh mereka, umat Islam hari ini telah merampas tapak asal Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman bagi mereka ialah pusat pemerintahan Nabi Sulaiman dulu. Asalnya duduk di tapak Masjidil Aqsa. Bila mari orang Islam, bila mari umat Islam, dia runtuhkan Haikal Sulaiman, kemudian bina Masjid Al-Aqsa. Jadi kami mari balik di sini nak runtuhkan Masjidil Aqsa, nak bina kembali Haikal Sulaiman buat kali yang kedua. Dia nak bercakap dari sudut fakta, dia nak bercakap dari sudut data sejarah. Baik, kita mengikut acuan mereka, kita ikut arus mereka. Kalau nak berfaktakan acuan sejarah, dia kata tempat tu asal milik Haikal Nabi Sulaiman. Baik, kita terima dari sudut sejarah, itu tempat asal kedudukan Haikal Sulaiman. Sekarang pertanyaan yang patut kita tanya, persoalan yang patut kita soal ialah, siapakah yang mula-mula membina Masjidil Aqsa? Siapa yang mula-mula buat? Siapa yang mula-mula bina Masjidil Aqsa? Siapa? Dalam sejarah tak boleh dinafikan. Bahkan ini disebut asas pembinaan dalam Taurat, asas pembinaan dalam Injil sekalipun. Yang membina Masjidil Aqsa ialah Nabi Allah, Rasul Allah yang namanya Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub lah yang mula-mula mendirikan asas-asas binaan Masjidil Aqsa. Nabi Yaqub anak siapa? Nabi Yaqub ialah anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri. Isteri yang pertama nama dia Sarah. Tetapi waktu tersebut Sarah mandul. Lalu waktu peristiwa berlaku, sewaktu berhijrah ke Mesir, terjadi peristiwa yang tak perlu kita ceritakan di sini. Lalu Maharaja Mesir pada waktu tersebut menghadiahkan seorang perempuan kepada Nabi Ibrahim. Itulah dia Hajar, yang kita orang Melayu sebut Siti Hajar, Siti Hajar. Melalui Hajar inilah dia dapat anak dia dinamakan Ismail dan ditempatkan di bumi Mekah. Kes peristiwa air Zam-Zam, Safa Marwah atau biar.